Khairul tu. Selesai. Tak apalah kita start ni. Al-Fatihah dulu. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Nampak tak? Nampak? Nampak? Okey. Yang ni yang semalam ni, yang Dr. Khairul ni. Hmm. Okey. So nak bincang kat mana? Hmm. Dia start page berapa yang mula-mula tu? Yang mula-mula ni lah kan? Yang mana? Ha. Yang mula-mula ni lah. Saya miss. Yang ni, yang ni ada. Marina ada yang ni. Yang ni ada, yang ni buku dia kan? Bukan. Tak, ni latihan ni kan? Ni Ah. latihan ni. Latihan semalam. Okay, okay. Okey, okey. So dia mula dengan fa'al kan? Kata Okay. fa'al ni dia ada 3 benda kan? Maklumat pada fa'al tu Hmm. ada 3 kan? Pelaku, Hmm. perbuatan, Ha. Maklumat. masa. Pada Betul. mana-mana fa'al tak kira. Okey. Hmm. Satu pelaku, mesti ada pelaku. Tak? Hmm. Ataupun domain. Yang kedua perbuatan. Lepas tu masa. Masa. Okey. So based on masa ni lah kita decide sama ada kita nak guna madhi ke kita nak guna mudhari' ataupun amar kan? Amar. Okey, masa. Okey. Jadi lepas tu fa'il pelaku ataupun fa'il fa'il. Okey. Fa'il ni dia ada 2 jenis. Satu kita panggil fa'il domain. Fa'il domain. Satu lagi kita panggil fa'il zahir. Okey. Fa'il domain ni maksudnya apa? Fa'il yang ada dalam embedded dah embedded dalam fi'il. Maksudnya dalam fi'il tu kan ada pelaku. Betul tak? Ini maksud dia ni. Okey. Jadi fi'il domain tu dia ada 2 jenis. Okey, jenis dia ada 2. Sama ada dia adalah mustatir ataupun satu lagi dia baris. Okey. Kalau mustatir maksudnya apa? Sembunyi. Tersembunyi. Kalau baris kita nampak. Kita boleh nampak. Kita nampak. Kita nampak domain tu dalam pada kalimah fi'il. Okey. Boleh Assalamualaikum. Sorry lambat. Okey. Tak apa, continue. Okey. Jadinya kalau untuk untuk fa'il mustatir bagi fi'il madhi dia ada 2 je kan? Satu huwa, satu lagi ya. Okey, so yang ni diberilah ni. Dia bagi contoh. Kalau kalau dia fa'il mustatir, kita boleh gantikan fa'il mustatir ni dengan yang zahir. Boleh? Nama Tu yang lah. kat sini ni. Yang zahir ni. Tapi kalau dia baris, kita tak boleh ada fa'il zahir. Dia tak boleh tu. Itu saya tak faham. Kalau macam kata mereka keluar kan. Tak boleh kata mereka tu kita ganti macam Zaid and friends tu tak boleh. Tak boleh. Oh tak boleh Sebab mereka tu kan itu domain dah nampak kan? Okey, tapi contoh kita tak tahu nama mereka tu siapa dalam tu kan? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi sebab dah nampak dah dia punya syarat dia macam tu. Okay, rules dia memang macam tu. Tak boleh lah tak boleh.
Okey. Okey. Ini buku mana Cik Su? Buku Arfak. Ni. Ni Semalam, yang semalam. Doktor apa? Doktor Khairul semalam. Khairul semalam kan. Oh, Nahur Ringkas ni? Bukan. Doktor Khairul. Latihan semalam. Tu apa? Oh, latihan semalam. Tutorial tu. Okey. Saya terlepas semalam. So ni repeat balik. Aha. Okey, contoh. Kalau kita kata Nasoro. Dalam ni ada fa'il kan? Betul. Okey. So perbuatan dia tolong. Okey, fa'il dia huwa lah. Wah. Betul? Okey. So huwa ni adalah mustatir. So bila mustatir, depan dia ni boleh lah kalau kita nak bagi nama. Fa'il. Ya. Fa'il zahir. Boleh lah. Kalau tak nak pun tak apa. Gitu. Cuma bila kita, kalau kita kata nasara, fa'il zahir kan. Jadi fa'il zahir ni yang akan menggantikan, huwa tu. Bila kita terjemah. Nampak? Nasara Zaidun. So kalau kita kata Nasara Zaidun lah. Kan? Zaidun. Zaru bancang ni. Okey. Zaidun. Okey. Fa'il zahir ni dia mesti isim apa ni? Isim marfu'. Marfu'. Dia isim masuk. Nasara Zaidun. Okey. Jadi kat sini kita tahu pelaku dia huwa. Kan? Jadi Zaidun ni akan menggantikan huwa. Jadi bila kita terjemah ni kita kata Zaid telah sorry. Telah menolong oleh Zaid. Telah menolong oleh Zaid. Tapi kalau lah Zaid tu tak ada Nasara je. Nasara je kan. So sini kita gunalah dia punya fa'il mustatir tu. Telah menolong oleh dia, lelaki. Ya, oleh dia. Kan buat macam tu. Itu beza dia. Bila ada fa'il zahir dengan tak ada. Okey. Boleh tak Zaidun tu jadi maf'ul bih? Itu yang kadang confuse tu. Boleh. Zaidun tu jadi kalau maf'ulun bih dia mesti mansub. Okey. Kalau fa'il zahir ni kan. Fa'il zahir ni dia mesti marfu'. Marfu'. Itu syarat dia. Okey. So kalau Nasara Zaidin boleh lah. Boleh. Nasara Zaidin. Nasara Zaidin. Kan? Boleh? So dia akan jadi apa? Ini telah akan menolong. jadi sebagai maf'ul bih kan? Maf'ul bih. So ini terjemahan dia akan jadi telah menolong oleh dia akan Zaidin. Menolong oleh dia akan Zaid. Nampak? Kita tambahlah akan sebab dia maf'ul bih. Maknanya dia tu menolong Zaid lah kan? Ya. Itu sebab kalau dalam kelas Cik Su sendiri, Cik Su suka guna dia telah menolong Zaid. Ni. Kan mafhum mafhum dia. Mafhum. Zaid yang terkesan. Ya, dia telah menolong Zaid. Itu makna dia lah mafhum tu. Mafhum tu maksudnya terjemahan yang sebelah bila kita baca Quran tu kan. Quran biasa Quran terjemahan tu yang sebelah kat biasa sebelah dia kan beza mafhum dengan harfiah. Ya, kalau harfiah dia satu-satu. Kalau harfiah ini Nasara ni kan.
Aha. Okey, nasara ni apa terjemahan dia? Yang ini. Menolong. Yang ni ni. Telah menolong oleh dia. Tapi Oh, okey. kalau yang Zaidun ni, Zaidin ni kan? Ha. Yang mana satu? Oh ni. Ni untuk yang ni. Nampak? Okey. Itulah. Itu harfiah dia panggil. Satu perkataan, satu kalimah, terjemahan dia apa? So kalau mahur ni kira kita terjemah seluruh ayat. Simple word lah kira. Kan? Oh, Ayat simple mudah. word. Maf'ul Ayat bih tu bukan kena ni ke? Kena Objek. masuk. Masuk. Oh, sorry. Masuk. Sorry. Oh, ya Allah, itu aku. Zaidin pula dah. Zaidun lah. Zaidan. Zaidan, sorry. Zaidan lah. Sorry. Zaidan, sorry. Zaidan. Dan. Dia mesti masuk. Okey. Tapi itulah bila Cik Su apa ni mafhumkan ni bukan Zaidan dia tulis Zaid aja. Zaid dah. Zaid. Dia telah menolong Zaid. Maknanya dalam bahasa Arab ni tak adalah nama Zaidan, Zaidin, Zaidun semua tak ada. Zaid Dia aja. dia sebenarnya Zaid. Dia boleh Zaidun. Ha. Ada call ni. Sekejap. Kalau dia sama ada Zaidun, Zaidin ataupun Zaidan. Okey. Terjemahan dia sama je ni. Zaid. Oh. Dia tak tengok yang ni, yang belakang tu. Terjemahan dia sama. Tapi terjemahan dia sama, tapi function dia berbeza. Betul. Kalau kita ambil sebagai ini, so dia akan jadi marfu' kan? Betul tak? Kalau dia marfu' dia boleh jadi fa'il zahir. Kalau dia mansub Jadi dia dah jadi apa? Maf'ul bih. Dia yang terkesan. Gitu. Okey. Lepas tu kita dah belajar masa isim hari tu kan? Isim masa kita belajar isim. Cik Su kena tambah kertas Okey. Kan kita belajar masa isim. Bilangan isim tu. Sekejap. Bilangan isim dia berapa? 3. Okey. Bilangan isim ada 3. Yang pertama, 1, 2 ataupun lebih kan? 3 ke atas. 1 mufrad tak? Ya. 2 musanna. Banyak jamak. Okey. Lepas tu untuk jamak ni ada berapa jenis? 3. 3. Apa dia? Jamak muzakkar salim. Jamak taksir. Lepas tu jamak muzakkar salim. Kan? Muannas salim. Jamak muannas salim. Okey. So kat sini kita belajar tentang i'rab juga kan? I'rab isim ada berapa? 3. 3. 3. Marfu', mansub, majrur. Okey. Jadi kat sini kita kena tahulah macam mana cara nak tentukan i'rab untuk mufrad macam mana, musanna macam mana, jamak macam mana, jamak taksir macam mana, jamak muannas salim macam mana, jamak muzakkar salim macam mana. Kita kena tahu, kita kena ingat balik lah maksud dia. Okey. Contohnya, kalau untuk i'rab marfu' kan. I'rab marfu'. Okey. Kalau dia mufrad. Dia punya i'rab tu based on apa? Baris. Tak? Baris. Baris. Betul. Sama ada depan, bawah ataupun atas. Okey. Kalau dia musanna.
Musannaf based on apa? Alif dengan ya. Huruf. Alif Huruf. ya. Alif Ya. represent marfu. Ah. Okey, kalau ya represent Mansub majrur. Masuk atau majrur. mansub atau majrur. Majrur. Okey. Kalau dia jamak taksir. Based on apa? Tanda. Baris. Baris juga. Ah, Kan? baris. Baris. Ah. Kalau dia jamak muzakkar salim. Wow, ya. Ya. Waw dengan ya. Kalau waw tu dia marfu'. Mhm. Kalau ya dia Ya. Masuk majrur. Masuk. mansub atau majrur. Kalau dia jamak muannas salim, Baris. baris. Baris apa? Something. Baris depan atas depan marfu' tu Bawah. ataupun ni majrur. Okey. Yang ni untuk marfu' kan? Lepas tu bawah untuk mansub atau Masuk majrur. majrur. Betul? Majrur. Okey. Betul. Jadinya katakanlah tadi kita kata doroba contoh sorry pula doroba. Ya nasara tadi kan? Masuk. Nasara. Nasara. Okey. Kalau seorang katakanlah student. Kalau seorang pelajar apa Okay. dia? Pelajar lelaki. Talibun. Talibun. Okey. Talibun. Lelaki kan? Ya. Satu pelajar lelaki. Kalau pelajar perempuan? Tolibatun. Tolibatun. Talibah kita tambah je tambah buta. Kan? Okey. Talibatun. Talibatun ni talibun. Boleh? Okey. Okey. Jadi sekarang kita tengok dalam Nasara kita tengok pelaku dia siapa? Wah. Wah. Pelaku dia Huwa. Kan? Jadi bila kita kat belakang ni dia cuma kena tally dari segi pelaku je. Jadi kena ambil apa? Talibun. Talibun. Boleh tak ambil kalau nak ambil Nasara Talibatun? Tak boleh. Tak boleh. Sebab So kat sini kena ambil Talibun. Talibun. Okey. Kalau lah betul saja nak ambil Nasara ambil Talibatun. Okey. Sini mesti. Okey. So yang ni salah lah tak? Itulah, tapi yang ini bukan dia maksud dia yang apa dia lelaki telah menolong seorang pelajar perempuan. Bukan? Bukan. Sebab dia ni tengok ni. Dia marfu'. Dia marfu'. Nampak? Isim zahir. Fa'il zahir. So ini dua ni ini adalah fa'il zahir. Okey. Jadi kena nasarat lah. Tapi Nasarat. tapi kalau dia kata Nasara lelaki kan? Okey. Talibatin. Okey, ini pelaku dia sama. Huwa. Tapi kat sini perempuan, betul tak? Ini lelaki, sini perempuan tu sebab tak boleh. Ini lelaki kan? Boleh. Okey. Tapi kalau dikata Nasara Talibatan. Oh, dia kena mansub Talibatan untuk apa ni? Dia ini dah jadi sebagai maf'ulun bih. Masa yang terkena. Siapa yang kena tolong? Talibatan tu kena tolong. Talibatan. Talibun. Talibah.
Toli. Batan. Toli Toli Batam. Ba Tak tinggal. betul. Ah. Toli. Bon lah. Apa? Talibon. Toli. Okay. Talibon. Sorry. Okey. Kalau gini, ayat dia dah jadi macam mana? Dia Dia telah menolong menolong pelajar seorang seorang pelajar lelaki. Kalau dia nak kata, kalau dia nak tulis juga, Nasoro, nak guna tolibatun. Sorry, tolibatan lah. Betul? Kan? Okay. Okey. Boleh ke tak? Kalau kita nak tolong orang, siapa-siapa kita boleh tolong kan? Betul. So, yang ni boleh lah. Hmm. Dia telah menolong seorang pelajar perempuan. Okay. Boleh. Tapi kalau dia tu nak menggantikan, dia mesti jantina sama. Okay, faham. Sebab yang kat bawah ni maf'ulun bih kan. Ya. Sebab tu dia boleh pun jantina dia berlainan. Ya. Okay. Faham tak Ika? Faham. Nampak? Okey. Ah. Kalau satu pelajar, okey. Satu pelajar tolibun. Kalau dua pelajar lelaki. Toliban. Panjang. So, Tolibani. Boleh Mas Zita? Okay. Dua pelajar. Okay, sorry, lelaki. Ni saja ke bentuk dia? Kan dia ada dua bentuk. Ni ataupun Aini kan? Okay, kalau Aini jadi macam mana? Tolibaini. Okay. Boleh Okay. Boleh? Okay. Kalau kita nak kata dua orang pelajar. Sorry. Cikgu guna ayat biasa ni. Ni telah menolong oleh ia akan pelajar. Betul tak? Ni. Ayat dia macam mana? Dr. Sri punya ayat. Ni terjemahan dia apa dia? Nasoro. Telah menolong oleh dia akan pelajar. Akan. Nampak? Ini ayat mudah ni cikgu tulis ni sebab cikgu biasa ayat mudah. Yang ni kan? Okay. Yang ini, yang ini terjemahan dia apa dia? Nasoro telah menolong oleh dia akan seorang pelajar lelaki. Rupanya yang bimbang cikgu kita faham. Setakat yang dua je faham. Boleh. So, bila dia ada akad-akad tu kadang memang you dah confused. Siapa yang tolong siapa ni sebenarnya? Macam mana? Bila dah ada oleh akad semua tu lagi confused. Elok je kita kata dia telah menolong seorang pelajar lagi faham. Lagi clear kan sebenarnya dah. Itu sebab dalam kelas cikgu guna yang tu. Kalau yang ini terjemahan dia apa dia? Telah menolong. Tapi tak boleh nanti sebab you nak jawab dalam kelas arfah. Oleh dia. Okay. Akan dalam bracket sebab dia larang bahasa kan. Akan seorang pelajar perempuan. Kan? Okay. Ini untuk seorang.
Kalau untuk dua orang tadi, mana dua orang tadi? Talibani tadi. Oh, okey. Kita dah delete dah tengok. Dua orang pelajar lelaki. Yang akan jadi Talibani. Talibani. Atau satu lagi? Talibaini. Talibaini. Betul? Okey. Betul? Jadi kalau Cik Su nak tulis, telah menolong. Okey, salah. Dua orang pelajar lelaki telah Ish. telah menolong. Telah dulu. Telah kita menolong. Telah menolong oleh Kan dia orang buat ni secara harfiah je Cik Su. Sebab ni kalau harfiah tu sebab kalau Nasara tu maknanya yang Nasara keluar dulu itu dia kata telah menolong tu agaknya. telah menolong. Tapi sebenarnya nanti bila kita belajar ini kita panggil sebab Nasara tu fa'il kan? Fa'il dulu kita panggil jumlah fa'iliyah. Kita juga boleh juga kalau kat gigi kita nak tukar benda tolibun tu duduk depan. Dia boleh. Itu tak belajar lagi. Tak belajar lagi. Yang tu kita panggil jumlah ismiyah. Jadi sebenarnya belajar dah. Tu ingat hari tu belajar mutadak khabar. Betul? Yelah. Yang tu kita belajar jumlah ismiyah kan? Itu itu okey. Tapi sebab masa tu belajar isim mufrad. Betul tak? Isim dengan isim kan? Okey. Yang kat sini Nasara ni apa dia? Fa'il kan? Fa'il. Fa'il. Talibun tu isim. Isim. Kayak gini nanti nanti ke depan you akan belajar fa'il dengan isim ataupun isim dengan fa'il. Susunan dia tu. Telah menolong oleh dua orang pelajar. Gitu. Telah menolong oleh dua orang pelajar. Telah menolong oleh dia akan dua orang pelajar. Boleh juga tu. Tapi ni Cik Su nak macam ni. Telah menolong oleh dua orang pelajar. Okey, macam mana Cik Su nak buat? Okey. Nasara, Talibani. Nasara. Okey. Sekarang ni dua orang pelajar ni dia dah jadi apa sebenarnya? Dua orang pelajar kat sini dia dah jadi apa ni? Pelaku kan? Sebab ada oleh depan ni kan? Betul tak? Okay. So ini adalah pelaku. Okey. 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 So pelaku dia mesti guna apa dia? Nasara. Dua orang. Apa dia? Talibani ataupun Talibaini? Ni nak Zohir ke? Zohir kan lah. Kalau Zohir marfu' lah. Talibani. Kalau marfu' Talibaini lah. Tak boleh. Talibani. Sebab kan dia nak marfu'. Dia nak marfu'. Ini kan marfu' maksudnya kan? Okey. Talibani. Okey. Kalau yang ini maksudnya atas dengan bawah. Betul? Mansub. Okey. Telah menolong oleh dua orang pelajar. Tapi kalau Cik Su nak tulis, dia telah menolong dua orang pelajar lelaki. Pelajar L pelajar L. Ish. Okey. Telah menolong oleh. Okey. Dia telah. Sorry. Dia. Telah menolong oleh dia akan. Telah menolong oleh dia akan dua orang pelajar lelaki. Okey. Tengok.
kat sini dua orang pelajar lelaki ni dah jadi apa? Allah mulai dimulai tadi. Dua orang pelajar lelaki ni dah jadi apa kat sini? 50 lebih lah. Ha. 50 lebih lah Okay. kat sini. Sebab dia yang kena tolong. Okey. Kalau dia yang kena, 50 lebih. Kalau dia yang buat, apalah? Pelaku. Kan? Betul tak? Betul. Okay. Lepas tu dia bukan kena mansub ke dekat Talibani? Talibani mansub. Betul lah. Yes. So kita Baik akan ni lah. so kita kata apa dia? Nasoro. Talibani. Nasoro to Libaini. sebab dia dah jadi maf'ul bih. Okay. Jadi kat sini ni dia punya i'rab dia apa kat sini? Dia adalah mansub. Masuk. Walaupun pada asalnya talibaini adalah majrur ataupun mansub. Tapi bila diduduk selepas pada fi'il, dia dah jadi mansub. Masuk. Susun je yang kat atas tu kan, yang pelaku tu, Talibani tu, telah menolong oleh 2 orang pelajar. Maknanya 2 orang pelajar ni pelaku dia lah. Ya. Pelaku dia bukan kena masukkan dalam madi tu. Dalam madi? Dia bukan. Iyalah kita gantikan. Dia kan dia macam ni. Patutnya kan dia macam ni. Daraba, cuba tengok. Daraba Dia lagi. bukan tadi. Doro. Nasoro. Okey. Terjemahan dia apa kat sini? Dia telah menolong. Dia telah menolong oleh dia kan? Telah menolong oleh dia. Telah menolong oleh dia. Okey. Kalau Talibani. Okey. Sekarang ni dia apa dia? Marfu' ke apa? Talibani. Talibani ni 2 orang pelajar kan? Marfu'. Pelajar lelaki. Okey. So sekarang ni dia ni marfu' ke apa? Marfu' ke mansub ke ataupun majrur? Itu marfu'. Marfu' kan? Dia marfu'. Okey, isim marfu'. Jadi kalau dia isim marfu', dia boleh menggantikan isim marfu' ni kan? Talibani ni boleh menggantikan dia ni. Nampak? Ini semua ni boleh menggantikan dia. Tapi dia bukan sepatutnya ada alif kat belakang Nasoro. Jadi bukan. Sebab 2 orang kan? Bukan. Itu dah lain pula cerita tu. Itu dah Okay. lain tu. Okay. Good question sebenarnya. Okay. Ah. Nasoro kan? Nasoro. Betul? Alif. Nasoro. Betul tak? Ini cuba terjemahkan ni. Telah menolong. Telah menolong oleh dia 2 oleh orang. dia 2 orang. 2 orang dia lelaki lah. Telah menolong oleh 2 orang. Oleh 2 orang lelaki. Oleh siapa? 2 orang tu siapa? Domain dia siapa domain dia? Nasara tu. Ra. No. Alif ni. Huma kan? Huma betul? Huma tu apa dia? Huma tu mereka 2 berdua. orang lelaki. Mereka berdua. Mereka berdua. Okay. So dalam Nasara ni sebenarnya kita boleh pecah pada 2. Nasara campur dengan alif. So ini adalah apa ni alif ni? Ini adalah domain mustatir. Domain bukan mustatir. Domain baris. Jadi kalau dah baris, tak boleh digantikan oleh orang lain. Dia tak boleh ada. Dia tak boleh ada fa'il zahir. Okay. Tak boleh ada fa'il zahir. Tak boleh. Nampak? Kalau ada fa'il zahir, kena padam alif tu. Macam tu. Macam mana? Kalau
Kalau Kalau dia tak ada fa'il, ada domain Zohir. Jadi dia tak boleh bila dia dah ada domain kalau dia domain baris, dia tak boleh ada fa'il Zohir. okey, jadi dia balik semula kepada semua jadi huwa belaka. Dia mesti balik pada huwa. Fa'ala. Ya. Fa'ala. Baru boleh guna baru boleh guna domain fa'il Zohir. Fa'ala ataupun fa'alat lah. Fa'ala. Kan? Sebab dua je. Tadi maknanya menjawab soalan saya tadi lah kan. Yang saya kata tadi, kenapa Zohir hanya untuk huwa dan hiya saja kan? Betul. Memang untuk yang hiya. lah. Sebab dia mustatir je. Oh. Dia maknanya boleh je letak nama orang Al-Zohir. Tapi fa'il tu dia jadi huwa dan hiya saja. Betul. Oh, okey. Mau. Sebab dia mustatir je boleh. Kalau dah baris tu, gunalah yang baris tu. Faham tak Ika? Faham. Kita nak? Faham. Nah, okey. Faham. Kalau kita nak kata, okey, yang ni mansub dia sepatutnya mansub atau majrur, tapi disebabkan dia ni duduk di belakang fi'il, jadi kita ambil dia sebagai mansub. Sebab position dia tu penting dalam ayat tu. Okey. Lah menolong oleh dia. Okey, kalau perempuan. Kalau perempuan apa dia? Dua orang pelajar perempuan. Talibatani. Dua orang pelajar perempuan. Jadi Tani. Ataupun sama juga. Baini. Okey. Jadinya kalau kita nak kata telah menolong oleh dia akan dua orang pelajar perempuan. Tu dia ni dia lelaki, dia perempuan. Yang dia ni lelaki lah. Dia lelaki. Tak kisah. Yang kat sini tak kisah. Dia lelaki boleh. Okey, dia perempuan boleh. Kalau dia, kat sini kata kalau kita ambil dia lelaki dia lelaki kita nak guna apa? Nasara. Sini. Talibaini. Taini. Kan? Talibataini. Nampak? Okey. Jadi kat sini ni dia lelaki. Kan? Dia lelaki. Tapi kalau kita nak ubah jadi perempuan. Telah menolong oleh dia perempuan. Perempuan akan dua orang pelajar perempuan. Macam mana? Nasarat. Talibataini. Talibataini. Dia tak boleh talibataini sebab dia bukan pelaku kan? Dia maf'ul bih. kan? Tak boleh. Tak. Zohir. Zohir. Nampak? Zohir. Tapi kalau Cik Su buat macam ni. Nasara.
Talibatani. Boleh ke tak? Yang pelaku dia tu Talibatani lah. Jadi telah menolong oleh dua Tak orang boleh lah. pelajar kan. Tak boleh. Boleh Sebab tak? itu tak boleh. Di file Zohir kena mansub kan? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kat sini, dia lelaki kan? Okey. Lepas tu kat sini, dia ni apa dia ni? Marfu'. Dia marfu'. Marfu'. pelakon lah, tak boleh. Dia marfu' tapi dia lelaki ke perempuan? Okey. Dia So tak boleh lah. perempuan. Nasorot lah. Nasorot. Boleh? Okey. Boleh ya? Okey. Kalau kita nak kata gini. Seorang pelajar lelaki telah menolong oleh seorang pelajar lelaki akan dua orang pelajar perempuan. Ke atas tu kan. Nasoro Talibani. Jadi akan jadi apa? Nasoro Talibatani. Nasoro apa sini? Nasoro apa? Talibatani. Dia kena masuk lah kan. Seorang. Oleh, nampak ni? Oleh seorang pelajar lelaki. Nasoro. Seorang pelajar lelaki dah settle dah kat situ. Sini pelajar lelaki dia punya kalimah apa? Pelajar lelaki Taliban. Seorang pelajar kan? Kita nak guna apa dia? Taliban ke Talibun? Oleh. Kalau oleh maksudnya pelaku kan? Talibun. Talibun. Nasoro. Talibun. Okey. Akan seorang pelajar. Kalau akan maksudnya apa? Kalau akan. Maf'ulun bih. Okey. So kalau maf'ulun bih, dia mesti mansub. Kalau mansub apa dia? Talibatai ni dua pelajar perempuan kan? Talibatai ni. Talibatai ni. Betul lah tu. Nampak? Okey. Kalau kita nak letak Zohir dia. Ya Zohir lah ni. Okey. So ini Zohir lah. Zohir lah ni. Kita nak letak seorang pelajar. Dalam Nasoro tu tak ada lah seorang pelajar kan. So kita letak Talibun sebagai domain Zohir dia. Nampak? Dia sepatutnya telah menolong oleh dia. Dia tu siapa? Seorang pelajar lelaki. Talibun. Jadi Talibun. Talibatai tu jadi maf'ulun bih. Ya. Belik. Nampak? Okey. Jadi semua ni sebenarnya dari sini ni. Dari mana? Doktor bagi tu. Ni. Yang dibagi ni. Ni. Nampak? Ni muslimatun. Muslimun. Kan? Tapi sebab ada alif lam ni kan tak adalah. Ni. Nampak? So ini semua ni adalah pelaku dia. Pelaku apa ni? Pelaku Zohir. Hak ni pun pelaku Zohir juga. Sebab apa? Sebab ni kan puang. Dia perempuan kan? Ini dia dia lelaki. Tu sebab dia guna muslimun. Muslimuna. Hak ni muslimatu tu. Table ni saja ni boleh. Satu hari ni kita buat exercise. Maksudnya macam-macam ayat kita boleh buat. Betul.
So kalau bila ada Zohir, domain Zohir, semua jadi huwa atau hiya lah. Dia punya fa'il dia. Fa'il dia. Kalau Zohir tak boleh ada. Kalau kalau dia domain baris tak boleh ada fa'il Zohir. Tak boleh. Dilarang. Patut. Boleh? Domain Zohir. Mustatir saja boleh ada fa'il Zohir. Kenapa yang macam tu? Ha? Mustatir je yang boleh ada Zohir. Sebab dia tersembunyi kan. Bila tersembunyi kita nak keluarkan dia. Kita bolehlah tunjukkan dia kan. Sebab dia tersembunyi. Faham tak? Mustatir kan tersembunyi. Betul. Jadi bila tersembunyi kita bolehlah munculkan dia. Cara nak munculkan dia menggunakan fa'il Zohir. Itu sebab kalau dia fa'il baris dah nampak dah. Guna dah. Tak boleh lah. Nampak tu. Dah nampak dah. Gunalah dia. Gitu. Tak payah ada mustaqil lagi. Zohir dia sudah ada. Iya. Gitu. Okay. Boleh? Boleh. Yes. Jadi kat sini sebenarnya kita boleh buat empat ni lah. Satu mufrad tu kan. Mufrad kan dia ada lelaki puang tak? Kita boleh buat 4 ayat. Satu tu je. Kalau untuk mufrad saja. Dan kalau musanna gitu juga. Kalau jamak gitu juga. Itu banyak-banyak ni. Tu yang Cik Su buat satu ni tak semua ni. Boleh? Cuma konsep yang ke sini nak kena faham apa maf'ulun bih, apa fa'il Zohir. Dia belik situ lah. Siapa pelaku, siapa yang diperlakukan. Iya. Okay. Okay. Lepas tu nak proceed dengan ni kan? Okay, ni dia beri contoh ni. Wa qatala Dawudu Jaluta. Okay. So yang ini ni cara dia kita pisahkanlah dulu. Ini satu kalimah. Ini satu perkataan. Lepas tu ni satu perkataan. Ini pun satu perkataan. Tak? So kat sini qatala. Qatala ni adalah fi'il mati. Kan? Pelaku dia siapa? Daud. Huwa kan? Huwa. Lepas tu yang ni kita tengok ini isim apa dia ni? Ni isim marfu'. Okey, yang ini pula isim siapa ni? Ikut marfu' juga dia. Jaluta. Masuk. Tapi sekali diikut. Tapi tak, dia tak ada wajaluta ya. Dawuda patutnya wajaluta lah kan. Sebab kenapa wah? Daud dan Jalut kan. Tak. Sekarang ni Daud yang bunuh Jalut. Okey. Okey. So ini Jaluta ni apa dia? Isim apa ni? Masuk. Mansub. Okey. So bila dia mansub, dia akan jadi maf'ulun bih. Ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Lepas tu ini marfu'. Kalau marfu' dia jadi? Pelaku dia. Pelaku. Fa'il lah. Kan? Okay, pelaku. Okey. Jadi sekarang ni huwa. Jadi kalau huwa, ni pelaku ni boleh tak ganti kepada huwa? Boleh tak? Boleh lah. Boleh. Okey. So boleh. Bila boleh, waw ni apa dia? Terjemahan dia dan kan? Dan kita pun katalah dan qatala. Qatala apa dia? Telah membunuh. Oleh siapa? Daud. Oleh Daud. Akan Jalut. Jalut. Yang contoh ni memang nampak clear kan. Siapa
Siapa pelakon, siapa maf'ul bih dia. Okey. Okey, cuba tukar pula. Daud tu, Daudu tu jadi Dauda. Tu tukar. Qatala Sekejap Cik Su. Sekali Cik Su kata tadi, disebabkan Qatala di Faiz Zahir kan, Dauda ni. Maknanya Dauda ni kalau kita Zahir? tak, Dauda ni sekarang ni, Daudu ni sekarang ni Faiz Zahir. So sekarang ni boleh drop ke terus lah. Boleh kata je Domain Zohir. Huwa tu Domain boleh drop. Zahir. Huwa tu boleh drop. Huwa drop. Dia boleh replace huwa tu. Tapi kalau nak drop Daudu, boleh kata Waqatala Jaluta. Boleh. Macam mana? Kalau Qatala. nak drop Daud tu, jangan tak nak sebut, tak sebut Daud tu. Waqatala Jaluta. Okey, kalau kita drop Daudu tu, okey, dia akan jadi waqatala Jaluta kan? Okey, terjemahan dia macam mana? Telah bunuh olehnya lah, lelaki akan Jalut. Waqatala, nanti tak. Waqatala. Okey, Jaluta kan? Okey. Jaluta. Okey, so terjemahan dia apa dia? Telah bunuh olehnya lelaki Dan telah membunuh oleh seorang lelaki, oleh dia lah. Tak boleh oleh kata dia macam tu. lelaki, Oleh dia. Lelaki tak boleh. Dia oleh dia lelaki akan jalut. Jadi ini yang Cik Su kata tadi, yang pasal apa ni, kalau kata yang Faiz Zahir ni dia mustatir. Jadi dia either dia boleh jadi mustatir macam ni, tak nampak siapa pelakunya, ataupun kita zahirkan tadi keluarkan nama Daud. Itu kan? Ya, betul. Okey. Kalau Cik Su buat macam ni, lepas tu dia kata, yang asalnya waqatala. Apa dia je? Daudu. Okey je macam ni. Dah lagi waw dan Daudu. Betul. Daudu Jaluta. Ni asal ni kan? Ya. Maksudnya kat sini ada huwa. Jadi kat sini marfu'. Ini mansub. Jadi dia bila dia marfu', yang ini jadi pelaku. You buat FL lah pelaku. Fa'il. Okey, yang ni akan menjadi sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih short form je kita sebenarnya. Okey. Jadi FL ni akan menggantikan huwa. Itu sebab bila kita terjemah kita kata apa? Telah membunuh oleh apa? Sepatutnya dia kan? Huwa dah. Tapi dah digantikan oleh Daud. Akan Jalut. Okey? Kalau Cik Su tukar macam ni. Waqatala Jalut dulu. Jaluta. Okey? Jaluta Daudu. Terjemahan dia apa? Sama juga. Sama. Sebab ikut pada marfu' i'rab dia. Ya. Terjemahan dia sama. Okey. Sama. Tapi bila Cik Su tulis waqatala Jalutu Dauda. Dia akan terjemah dia apa dia? Oleh Daud, oleh Jalut akan Daud. Ya. Telah membunuh oleh Jalut akan Daud. Macam tu. Boleh? Boleh. Ini tadi kan? Boleh? Boleh. Ni tasrif ni.
Ini kita Apa nak benda cari. tasrif tu? Tasrif tu maksudnya perubahan. Perubahan fi'il madi. Apa tu? Perubahan ni dia ada dua jenis. Kat sini kita tengok perubahan apa dia ni? Perubahan berdasarkan apa? Okey, Domain. berdasarkan pelaku kan? Aha. Pelaku ataupun domain. Kalau nak lebih detail dipanggil Fa'il. tasrif. Tasrif apa? Lughawi. Lughah dia. Okey? Lughah pula ya. Tasrif lughah. Nama. Perubahan dia kalau perubahan berdasarkan ni dipanggil lughawi. Dia punya istilah je lah. Okey. Lughawi. Tapi satu lagi dia ada perubahan. Saja Cik Su beritahu perubahan berdasarkan kalimah jenis. Jenis kalimah. Ini kita panggil istilah. Istilah dia yang berubah. Maksudnya apa? Fi'il madi kepada fi'il mudhari'. Kepada fi'il amar. Nampak tak? Perubahan jenis kalimah berbeza kan? Kita panggil istilah. Tapi kalau domain yang berbeza, kita panggil lughawi. Jadi kat sini kita tengok. Nasara. Dalam Nasara ada pelaku huwa. Kan? Huwa pelaku dia. Dalam Nasara pelaku dia huma. Okey, apa yang berbeza antara Nasara dengan Nasara? Apa beza dia? Ada Nasara, Domain dia tu. ada Alif. Pelaku dia tu. Domain yang berlaku. Domain yang berubah. Betul tak? Okay. Itu yang dikata perubahan berdasarkan domain. Okey. Gitu. Kalau Nasarat, okey, pelaku dia siapa? Ya. Ya. Tapi semua ni memang based on huwa. Nampak perubahan berlaku. Nampak ni pattern lah ni. Nampak dia punya tu. Dari Nasara tu derive kan? Ya, diderive kepada domain-domain lain. Boleh? Boleh. Yang tu je tu. Lepas tu ni pula. Ni dibagi exercise ni. Kalau huwa, contohnya untuk ja'ala. Apa? Okey. Kalau huwa, kalau ja'ala maksudnya menjadikan. Menjadikan. Ja'ala perbuatan dia menjadikan. Okey. Kalau alima perbuatan dia adalah tahu. Okey, alim tahu Kalau fataha buka perbuatan dia. Okey, kalau sami'ah dengar. Boleh? Jadi kalau huwa ja'ala alima fataha sami'ah. Okey, lepas tu dia suruh drive. Kalau huma okey, dia akan jadi kalau ja'ala tadi ja'ala ditambah alif kan? Ini sama dengan apa ni? Ini sebenarnya sama dengan ja'ala tambah dengan alif. Betul? So alif ni yang domain. Domain apa ni? Domain baris. Domain baris tu. Baris. Nampak? Alima. Ini sebenarnya alima tambah dengan alif. Ini adalah domain baris. domain baris. Apa tak? Dia semuanya dia derive dari ni, dari sini. Ja'ala. Nampak? Okey. Okey, kalau untuk yang ni pula. Ja'alu. Okey, ini sebenarnya adalah alif ni, alif ziyadah Okey. Ada tambahan. Dia sebenarnya ja'alu saja. Okey. Ja'alu, ja'ala juga. Ja'ala. Okey. Campur dengan Waw alif. Waw alif ni. Jadi waw ni sebenarnya adalah domain domain baris. Gitu.
Tapi dari segi tajwidnya alif ziyadah ni dia memang tak ada function lah kan? Tak Sebab ada. kalau ja'alu ni lam waw depan tu dah jadi mad asli kan. Jadi dua harakat kan Ya. ja'alu. Lepas tu alif tu tak ada function lah sebenarnya. Tak ada. Alif Tak ada function lah. ziyadah ni. Tapi dia kena ada kat situ untuk menunjukkan Dabe Boris tu. Nak Mungkin ada. menunjukkan wow tu ada domir baris. Maknanya kalau ja'alu je tak ada alif ziyadah tu. Itu bukan Dabe Baris lah. Kalau Tak. ja'alu je. Dia kalau misalnya dia bersendirian memang adalah alif ziyadah tu. Tapi bila dia bergabung dengan domir mutasil dia hilang. Contoh Contoh. Aha. Dabe mutasil. Mutasil, ingat mutasil. Okey. Yang melekat. Ni. Ja'alu. Okey, contoh ja'ala Aha. Ja'ala hum. Okey. Ja'alahum. Okey. Okey? Okey, ni berapa kalimah ni? 2. Ja'alahum. Okey, terjemahkan. Ja'ala, apa dia terjemahan dia? Dia telah menjadikan mereka. Telah menjadikan oleh mereka. dia. Okey. Akan Mereka mereka. kan ni hum ramai kan. Mereka. Okey. Tapi kalau ja'aluhum. Nampak? Nampak? Ini pun Alif hilang lah. Alif hilang lah. Okey. Ini terjemahan dia apa dia? Okey. Telah Terjemahan menjadikan mereka. Telah menjadikan oleh mereka akan mereka. Nampak? Akan mereka. Maksudnya apa? Akan mereka. Pelaku lain dalam fi'il tu ada mereka kan? Okay. Nak kata satu grup mereka yang maf'ulun bih tu another group. Nampak? Dalam Quran ada benda macam ni. Ataupun nak takut confuse, kita buanglah yang ni. Home tu kita gantikan dengan na lah contoh na. Betul? Jadi kat sini akan apa dia? Akankah kami lah. Betul? Okey. Gitu. Okey. Buat exercise ni, lepas tu kita bincang nanti. Boleh? Okey. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Stop recording. Okay.